Biarlah aku miskin kat dunia tapi kaya kat akhirat. Ah. Belum tentu. Faham. Anta belum tentu kaya di akhirat lagi. Why not kau usahakan dulu? Betul. Sebab tak mestinya kalau kau dia macam inilah. Jadi kaya, kalau miskin, kalau jadi kaya kat dunia ni tak mesti kau tak boleh kaya kat akhirat. Simple. Lagi banyak peluang. Yes. Betul. Ramai orang silap benda ni. Ini kita cerita pasal masuk dalam segi agama sikit lah guys. Zaman Nabi dulu, jangan salah faham. Ada kata, tu zaman Nabi dulu zuhud. Sahabat-sahabat dia semua. Dia tak tengok background bisnes. Betul. Sahabat Nabi tu macam Kau mana. tengoklah background Sayyidina Ali apa, Sayyidina Abu Bakar apa, Sayyidina Umar. Level jutawan weh. Level jutawan. Beli telaga untuk bagi kepada masyarakat. Tu baru betul real sedekah. Itulah maksud aku. Dia orang jadi macam tu, mereka golongan-golongan ni jadi seperti itu adalah disebabkan membelanjakan harta mereka ke jalan Tuhan. Engkau membelanjakan isteri kau pun belum tentu. Membelanjakan ibu bapa belum tentu. Ya, betul. Lagi kau nak seimbang macam tu lagi.